Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kita bersambung ke episod 2 dengan tajuk yang akan diceritakan iaitu Jejak ke Kampung Lama. Dan seperti biasa, kisah yang akan diceritakan ini berepisod dan harap kepada pendengar semua mengikuti kisah dan perjalanan episod yang akan diceritakan selanjutnya. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita-cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa, boleh tekan butang like dulu dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Aku dengan dua orang kawan aku, Din dan Pak T, masuk hutan sebab nak cari ayam hutan hitam yang orang kampung kata jarang sangat nampak. Tapi yang kami jumpa malam tu, bukan sekadar ayam. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang seolah-olah tak suka manusia masuk kawasan dia. Dan kisah tu sebenarnya belum habis. Sebab lepas kejadian malam tu, kami jumpa satu benda yang buat kami bertiga terus diam lama, iaitu jejak. Jejak yang bukan jejak ayam biasa. Dan jejak tu membawa kami ke satu tempat yang orang kampung dah lama tinggalkan, dan tempat tu Kampung Lama. Pagi selepas kejadian kami terserempak dengan ayam hutan hitam tu, aku bangun dengan badan masih rasa berat. Sejujurnya, malam tu aku langsung tak lena dan setiap kali aku pejam mata, aku teringat mata ayam tu, mata yang merah dan merah macam pantulan lampu sulur, merah macam bara. Lagi satu benda yang buat aku tak sedap hati. Masa kami nak keluar dari hutan malam tu, Din tiba-tiba cakap sesuatu. Aku rasa kita ikut benda tu tadilah. Aku ingat lagi ayat dia. Aku tanya balik, maksud kau? Din tak jawab terus, dia cuma cakap perlahan. Ayam tu macam bawa kita masuk lagi dalam. Korang tak perasan ke? Masa tu Pak Teh terus potong. Sudahlah, jangan cakap bukan-bukan. Tapi sebenarnya, dalam hati aku pun rasa benda yang sama. Kami bukan ikut jejak ayam. Kami macam dipanggil masuk lebih dalam. Petang tu kami bertiga jumpa dekat warung hujung kampung, warung Pak Majid. Tempat biasa orang kampung lepak minum kopi. Din sampai dulu. Muka dia nampak letih. Aku duduk sebelah dia. Semalam kau tidur ke? Aku tanya. Dia giring. Lepas balik rumah, aku dengar bunyi kokok lagi. Aku terus pandang dia. Bunyi ayam ke? Din angguk perlahan. Tapi bukan dari hutan. Jadi dari mana? Din pandang aku lama. Luar tingkap. Bulu roma aku terus naik. Pak Teh yang baru sampai terus tarik kerusi. Apa cerita? Aku cerita apa Din cakap. Pak Teh diam. Dia bukan jenis cepat takut. Tapi muka dia masa tu serius. Aku pun dengar, dia cakap. Aku dengan Din terus pandang dia. Kau dengar juga? Pak Teh angguk. 3 kali kokok. Warung tu tiba-tiba rasa sunyi walaupun ada orang lain. Din tunduk pandang meja. Ayam tu ikut kita keluar hutan ke? Tak ada siapa jawab. Lepas minum, Din keluarkan sesuatu dari beg kecil dia. Sekeping gambar. Ini aku ambil masa kita pusing dekat kawasan pokok besar tu. Aku ambil gambar tu. Gambar tanah hutan, ada kesan calar-calar tanah dan ada jejak. Tapi bila aku tengok betul-betul, dada aku rasa macam ditekan sesuatu. Jejak tu besar. Bukan jejak ayam biasa. Bentuk dia macam tapak ayam, tapi saiz hampir macam tapak tangan manusia. Pak Teh ambil gambar tu dari tangan aku. Dia diam lama. Ayam apa besar macam ni? Din cakap perlahan. Ayam jantan pun tak macam ni. Kami bertiga saling pandang. Kemudian Din cakap sesuatu yang buat aku rasa lagi tak sedap hati. Aku jumpa lagi satu benda dekat situ. Apa dia? Din keluarkan telefon. Dia tunjuk gambar kedua. Gambar jejak yang sama. Tapi kali ni, jejak tu bersambung panjang. Macam laluan. Dan laluan tu menuju lebih dalam ke hutan. Pak Teh letak gambar tu atas meja. Dia pandang aku dan Din. Kita pergi tengok balik malam ni. Aku terus terkejut. Kau nak masuk lagi? Pak Teh angguk. Aku nak tahu benda apa sebenarnya. Din pun setuju. Aku sebenarnya serba salah.
Tapi rasa ingin tahu lagi kuat. Dan akhirnya aku pun ikut. Malam tu kami masuk hutan lagi. Kali ni kami lebih bersedia. Lampu suluh besar parang dan Din bawa kamera kecil dia. Hutan malam tu sunyi. Tak ada bunyi cengkerik, tak ada bunyi katak. Yang ada cuma bunyi daun kering bawah kaki. Bila kami sampai tempat tu, kami nampak ayam hitam tu ada. Pak Teh suluh tanah. Jejak tu masih ada. Dan yang pelik, jejak tu nampak baru. Macam ada sesuatu baru lalu. Din bisik perlahan. Benda tu masih ada. Kami ikut jejak tu perlahan-lahan. Semakin jauh kami jalan. Semakin pelik suasana hutan tu. Pokok semakin besar. Udara semakin sejuk. Dan bau tanah jadi lain. Bau dia macam bau rumah lama yang lembab. Tiba-tiba Din berhenti. Aku dengar sesuatu. Kami semua diam. Beberapa saat kemudian, bunyi kokok ayam. Bunyi dia perlahan. Tapi jelas. Aku suluh depan. Tak nampak apa-apa. Kokok tu berbunyi lagi. Kali ni dari arah kiri. Pak Teh terus suluh dan masa lampu tengah suluh, dia lalu celah pokok. Aku nampak sesuatu bergerak. Seekor ayam. Ayam hutan hitam yang sama. Bulu dia hitam pekat dan ada corak merah dekat leher. Dia berdiri atas batang kayu tumbang. Semua diam. Pandangan dia tepat ke arah kami. Din terus angkat kamera, terus ambil gambar. Ayam tu tak lari pun. Dia cuma pusing badan perlahan. Kemudian berjalan masuk semak. Dan masa tu, kami nampak sesuatu di sebalik semak. Bukan pokok, bukan batu, tapi sesuatu yang dibina manusia. Kami tolak semak perlahan dan masa tu kami nampak betul-betul. Kami bertiga terus kaku. Di depan kami, ada beberapa rumah kayu lama. Rumah yang hampir reput. Atap zinc yang dah berkarat. Pintu yang dah sengit. Tempat tu nampak macam kampung lama yang dah lama ditinggalkan. Din bisik perlahan. Kampung apa ni? Pak Teh geleng. Aku tak pernah tahu ada kampung dekat sini. Kami jalan perlahan masuk kawasan tu. Rumah pertama kami nampak. Pintu dia terbuka sedikit. Aku cuba suluh dalam. Tapi kosong. Tapi lantai penuh daun kering. Macam dah bertahun orang tak masuk. Tiba-tiba, bunyi ayam tu lagi. Kali ni dari tengah kampung. Kami ikut bunyi tu, langkah kami makin perlahan. Dan bila kami sampai di tengah kawasan tu, kami nampak ayam hitam tu berdiri atas sebuah perigi lama. Perigi batu, bibir dia retak, berlumut hijau. Ayam tu pandang kami. Kemudian dia lompat turun dari perigi. Dan masa aku suluh dalam perigi tu, aku nampak sesuatu yang buat dada aku terus sejuk. Ada banyak bulu ayam hitam dalam perigi tu. Bulu yang sama macam ayam yang kami nampak. Din bisik. Macam orang pelihara ayam dekat sini dulu. Pak Teh tak jawab. Dia cuma pandang sekeliling kampung tu dan masa tu aku perasan sesuatu. Setiap rumah dekat kampung tu, ada satu benda yang sama. Dekat pintu rumah, ada ukiran lama, ukiran bentuk ayam, tapi bukan ayam biasa. Ukiran tu nampak pelik. Kepala ayam, tapi badan dia macam manusia berdiri. Aku terus rasa tak sedap hati. Pak Teh, kau tengok ni. Pak Teh datang dekat. Dia pandang ukiran tu lama. Kemudian dia cakap perlahan. Aku pernah dengar cerita pasal tempat macam ni. Din tanya. Cerita apa? Pak Teh tarik nafas panjang. Kampung yang belayam bukan untuk makan. Aku terus pandang dia. Habis tu untuk apa? Pak Teh jawab perlahan. Untuk sesuatu yang lain. Angin malam tiba-tiba lalu kuat. Daun-daun kering berterbangan. Dan masa tu, kami dengar bunyi kokok lagi. Tapi kali ni, bukan seekor. Bunyi tu datang dari sekeliling kami. Kokok ayam bergema dari semua arah. Din terus pusing. Mana datang banyak ni? Lampu suluh kami bergerak ke sana sini. Dan apa yang kami nampak malam tu, sampai sekarang aku tak boleh lupa. Di atas bumbung rumah, di atas pagar lama, di atas perigi, di atas pokok, ada banyak ayam hutan hitam berdiri diam memandang kami. Puluhan ekor, mata mereka semua merah. Pak Teh terus bisik. Jangan bergerak. Tapi masa tu, ayam yang berdiri atas perigi tadi kokok sekali lagi. Dan semua ayam lain terus balas kokok serentak. Bunyi dia menggema dalam hutan. Dan masa itulah, kami dengar satu lagi bunyi. Bunyi langkah bukan dari ayam. Bunyi langkah manusia. Datang dari dalam salah satu rumah lama di tengah kampung tu. Pintu rumah tu perlahan-lahan terbuka sendiri. Din terus bisik dengan suara bergetar. Korang, ada orang ke dalam tu? Tak ada siapa jawab sebab dalam rumah tu gelap. Kami nampak sesuatu sedang berdiri memandang kami dan benda tu tinggi dan bentuk dia tak macam manusia biasa. Apa yang keluar dari rumah lama tu selepas tu?
Itulah yang buat kami bertiga lari keluar dari hutan tanpa berpaling lagi. Dan yang paling pelik, bila kami keluar dari hutan malam tu, kami baru sedar satu perkara. Jejak yang kami ikut dari awal tadi, bukan jejak ayam sebenarnya jejak tu. Jejak yang membawa masuk ke tempat sesuatu sedang menunggu. Dan kampung lama tu, rupanya ada sejarah yang orang kampung langsung tak berani sebut. Kalau korang nak tahu apa sebenarnya yang tinggal dekat kampung tu, dan kenapa ayam-ayam hitam tu seolah-olah menjaga tempat tu, kisah sebenar dia bermula dalam episod 3.